menikmati keindahan alam. We need to play again, Arthur. Nak main dengan aku ke? Bapak random. Hai, aku You Mobil dan aku adalah cowboy. Aku cowboy tapi tak ada topi je. Mana topi aku? Mana kuda aku? Oh, kuda aku. Mana kuda aku? Tepi. Tepi. Apa aktiviti seharian aku sebagai seorang cowboy sejati? Pagi-pagi selepas solat subuh, aku akan memburu rusa. Miss. Miss. Miss lagi. Miss. First try baby. First try. Bunuh dia. Jap bunuh pula sembelih. Astaghfirullahalazim. Simpan lu. Astaghfirullahalazim. Dia berok kan. Sekejap, bunyi tembakan. Kat mana tu? Sana. Oh, situ. Sana. Tu. Oh, tak nak. Mak. Aku introvert. Meskipun aku cowboy, aku introvert. Dan aku harap orang tak tengok aku. Ini adalah town. Ya, Assalamualaikum. Saya datang nak menjual. Tengok. Satu kulit berharga $1.30. Bapak murah. Setelah seharian aku pergi memburu dan menjual segala benda, aku akan pergi. Ya, stop masih tepi. Okey, sambung sinematik. Setelah seharian aku penat memburu dan segala-galanya, akhirnya telah tiba masa untuk aku pulang ke rumah. Alamak, kuda aku ni awak melelong. Stop masih. Okey. Ya, stop masih. Masuk semua pula dah. Itulah kisah saya seorang cowboy yang humble. Nama panggilanku adalah The Lembu. The Lembu, budak lembu. Budak lembu ni macam lagi teruk. Dan aku juga selalu memburu manusia. Contohnya seperti ini. Jom. Rabah dia. Dalam semok pula tu baik. Okey, dapat $1.62. Dia lagi miskin pada aku. Dasar miskin. Sekejap. Lebih baik ke camping kan? Sekejap, nak camping. Okey. Telah tiba untuk aku camping. Sungguh sinematik. Baik tu aku.